Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhusna binti Abdul Rahman, merupakan pelajar postgraduate PhD UiTM. Akan membentangkan tajuk inovasi saya iaitu Tasbih Digital Nuapir, inovasi rekaan perhiasan Islami berasaskan teknologi kontemporari. Kenapa saya memilih tajuk Tasbih Digital Nuapir? Yang pertama sekali, inovasi ini memperkasa ibadah dengan sentuhan teknologi. Yang kedua, inovasi ini menaikkan nilai estetika perhiasan Islami. Yang ketiga, inovasi ini menyokong gaya hidup Muslim moden. Yang keempat, inovasi ini selaras dengan agenda SDG dan ekonomi Islam kontemporari. Dan akhir sekali, inovasi ini merupakan inspirasi daripada gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan. Tasbih ialah simbol zikir dan ketenangan spiritual dalam kehidupan Muslim. Namun, dalam dunia moden, amalan ini boleh diperkasa melalui integrasi teknologi dan rekaan kontemporari. Projek Tasbih Digital Nuapir dihasilkan sebagai perhiasan Islami yang bukan sekadar artistik tetapi juga berfungsi untuk memudahkan zikir dan ibadat harian. Objektif inovasi ini dihasilkan yang pertama sekali adalah untuk menghasilkan tasbih digital yang menggabungkan fungsi ibadah dan nilai estetika perhiasan. Yang kedua, inovasi ini memodernkan amalan zikir dengan teknologi mesra pengguna seperti paparan digital dan juga pengira automatik. Dan yang ketiga, inovasi ini adalah untuk mempromosikan identiti Muslim kontemporari melalui reka bentuk eksklusif yang berteraskan kepada nilai Islam. Ciri-ciri inovasi yang kami hasilkan yang pertama sekali adalah digital counter system, mengira zikir secara automatik dengan memori simpanan. Yang kedua, rekaan minimalis Islami iaitu inspirasi daripada geometri Islam dan warna lembut spiritual. Contoh warna hijau, warna emas ataupun warna putih. Fungsi hibrid boleh dipakai sebagai gelang ataupun kalung sesuai untuk lelaki maupun wanita. Kemudian akhir sekali, inovasi ini adalah bercirikan bateri, boleh dicas semula ataupun sensor gerakan iaitu teknologi moden yang praktikal. Apa kata pakar berkaitan dengan inovasi yang kami hasilkan? Pandangan Dr. Adnan Pichan daripada FSSK UKM mengatakan inovasi tasbih digital Nuapir menonjolkan konsep spiritual design yang berjaya menggabungkan fungsi teknologi dengan nilai ibadah. Setiap elemen reka bentuk daripada batu jet hijau hingga paparan zikir digital memancarkan nilai ketenangan dan juga peringatan kepada Allah. Pandangan ini menonjolkan keseimbangan antara kemodenan dan juga spiritualiti. Menjadikan tasbih digital ini bukan sahaja alat ibadah tetapi juga simbol keindahan Islam dalam dunia teknologi masa kini. Manakala menurut Dr. Hidayat Mahdi daripada UiTM Asri Shah Alam mengatakan penggunaan teknologi seperti Nuazik Apps menjadikan bukti bahawa digitalisasi boleh mendidik jiwa jika dibina dengan niat dan etika Islam. Produk ini bukan sekadar alat tetapi wasilah untuk menghidupkan amalan zikir dan dalam gaya hidup kontemporari. Maka saya simpulkan menurut kedua-dua pakar berpandangan bahawa tasbih digital Nuapir ialah contoh terbaik integrasi antara teknologi dan juga spiritualiti Islam. Inovasi ini mengekalkan keseimbangan antara fungsi dan nilai, memperlihatkan bahawa kemajuan digital tidak perlu menjarakkan manusia daripada ibadah, sebaliknya dapat mengukuhkannya. Komponen utama yang ditonjolkan iaitu yang pertama sekali paparan digital automatik menunjukkan jumlah zikir, port mikro USB ataupun cas semula di bahagian sisi peranti. Reka bentuk perhiasan Islami boleh dijadikan gelang ataupun kalung ataupun perhiasan. Kemudian butang utama zikir adalah tekan untuk menambah kiraan, butang reset untuk tetapan semula. Berikut adalah prototipe tasbih digital Nuapir. Cara menggunakan tasbih digital Nuapir, yang pertama sekali hidupkan peranti, tekan butang selama 2 ataupun 3 saat untuk menghidupkan skrin digital. Paparan nombor kosong akan muncul sebagai tanda siap digunakan. Mulakan zikir, setiap kali butang ditekan kiraan bertambah. 1, 2 dan seterusnya. Pengguna boleh membaca zikir seperti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar ataupun zikir pilihan sendiri. Skrin digital menunjukkan jumlah zikir semasa, contoh 25, 50 ataupun 100. Fungsi reset ataupun tetapan semula. Tekan dan tahan butang utama selama 3 hingga 5 saat untuk reset kepada kosong.
Ini berguna apabila ingin memulakan kiraan baru, contohnya selepas setiap kali solat. Kemudian, cas semula ataupun gantian bateri. Versi digital, ini mempunyai bateri boleh dicas semula menggunakan port micro USB kecil. Lampu indikator akan menyala semasa mengecas dan padam apabila penuh. Bagi versi bateri butang, boleh ditukar dengan membuka penutup belakang. Fungsi perhiasan, reka bentuk boleh dipakai sebagai gelang, rantai ataupun tasbih tangan, menggabungkan elemen seni Islamik dan moden sesuai untuk lelaki maupun perempuan. Bahan tanah rasak dan ringan menjadikan elegan tetapi praktikal untuk penggunaan harian. Penjagaan, elakkan terkena air terus, lap dengan kain lembut selepas digunakan, simpan dan berkhas apabila tidak digunakan untuk mengekalkan kilauan dan ketahanan. Kaedah pembangunan, menggunakan kajian reka bentuk berdasarkan prinsip seni Islam dan ergonomik pengguna. Yang kedua, rujukan terhadap konsep Smart Islamic Wearable Device. Kemudian, ujian fungsi melalui simulasi zikir harian dan juga keselesaan pemakai. Berikut adalah prototipe aplikasi Nuar Zikir. Aplikasi ini berfungsi untuk menjadi sebagai pendamping digital yang merekod, mengingatkan dan memotivasikan pengguna untuk berzikir setiap hari. Pemulaannya dimulakan dengan get start. Okey, kemudian prototipe aplikasi Nuazik. Okey, prototipe aplikasi pendamping Nuazik. Okey, aplikasi ini berfungsi sebagai pendamping digital yang merekod, mengingatkan dan juga memotivasikan pengguna untuk berzikir setiap hari. Okey, setiap kali kita zikir, dia akan keluarkan kalimah yang kita zikir dan akhir sekali, dia akan menunjukkan bahawa zikir harian kita selesai. Aplikasi pendamping Nuazik. Okey, tujuan menunjukkan reka bentuk dan fungsi aplikasi pendamping yang disepadukan dengan tasbih. Yang pertama sekali, tasbih Fatimah. Okey, paparan zikir Arab, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Okey, kemudian fungsi log zikir harian dan peringatan. Mode khusyuk, paparan gelap tanpa gangguan. Okey, sinkronisasi Bluetooth, NFC dengan tasbih digital. Okey, kemudian aplikasi ini berfungsi sebagai pendamping rohani digital yang membantu pengguna mengekalkan konsistensi dalam zikrullah harian. Integrasi tasbih dan aplikasi. Tasbih digital kepada sinkronis Bluetooth ataupun NFC kepada aplikasi Nuazik kepada statistik zikir harian. Sinkronis automatik tanpa internet. Okay, rekod zikir harian disimpan dalam aplikasi. Peringatan lembut selepas solat, notifikasi sudahkah anda berzikir pada hari ini. Kedua-dua komponen berfungsi serentak sebagai ekosistem zikir pintar berteraskan nilai Islam. Apabila ini berfungsi sebagai pendamping rohani digital yang membantu pengguna mengekalkan konsistensi dalam zikrullah harian. Ciri-ciri teknologi inovatif ini. Yang pertama sekali, dari segi komponen, paparan OLED, sensor sentuhan, Bluetooth low energy, bateri boleh dicas semula. Dari segi teknologi, skrin minima digital, butang zikir, sinkronis aplikasi, port micro USB. Fungsi, paparan lafaz Arab dan kiraan, tambah kiraan dengan satu sentuhan, pemindahan data zikr dan mesra alam dan tahan lama. Nilai Islamik dan estetika reka bentuk. Warna hijau jet melambangkan ketenangan dan kesucian. Elemen emas lembut menonjolkan kemuliaan dan keindahan Islam. Reka bentuk sopan dan elegan menggambarkan identiti Muslim contemporary. Ingat, setiap rekaan berfungsi untuk bukan hanya untuk kecantikan tetapi sebagai wasilah mengingat Allah SWT. Implikasi dan sumbangan. Inovasi ini menyemarakkan gaya hidup Muslim berteknologi tinggi tanpa menjejaskan nilai spiritual. Yang kedua, meningkatkan kesedaran terhadap penggunaan teknologi patuh syariah. Yang ketiga, inovasi ini berpotensi dikomersialkan sebagai sebagai hadiah korporat Islami dan produk gaya hidup Muslim. Hala tujuh dan potensi pasaran. Berpotensi dikomersialkan sebagai produk halal lifestyle, sesuai dijadikan hadiah korporat Islami ataupun cenderamata premium. Boleh dikembangkan kepada versi pelajar, wanita atau warga emas. Komersial boleh produk gaya hidup Muslim contemporary. Inovasi seluruhnya versi mini untuk pelajar. Kolaborasi peluang bersama butik muslimah ataupun jenama halal. Keaslian dan keunikan inovasi ini, novelty. Tasbih digital Nuar Pair memperkenalkan konsep spiritual wearable pertama berasaskan nilai Islam. Menggabungkan fungsi ibadah, teknologi dan juga estetika dalam satu rekaan gelang digital elegan. Batu jet hijau, paparan zikir bertulis Arab dan aplikasi Nuazik Accompanier Apps mewujudkan pengalaman zikir moden yang tenang dan bermakna.
Inovasi ini menjalankan sebagai alat ibadah kontemporari yang bukan sahaja memudahkan pengguna berzikir tapi juga mendidik jiwa dan memperindahkan amalan spiritual melalui teknologi beretika dan berpaksikan maqasid syariah. Teknologi yang mengingatkan bukan melalaikan. Kesimpulan, inovasi ini menjelaskan konsep keindahan iman dalam reka bentuk, mempamerkan keseimbangan antara teknologi dan juga spiritualiti Islam. Tasbih digital Nuapel bukan sahaja menjadi alat zikir tapi juga manifestasi seni Islam dan dunia digital moden. Zikir yang dihidupkan dengan teknologi bukan digantikan oleh teknologi. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.